eczema ni pula ada banyak jenis, ya. Dan yang paling utama adalah atopic eczema, di mana pesakit mengalami nombor satu gejala yang kita panggil gatal. Kegatalan ini sentiasa ada dan mengganggu kehidupan kerana keadaan kulit yang radang. Kita kata radang, kulit ni jadi merah, gatal, bersisik, dan sometimes tu boleh jadi tebal. Dan bila dia gatal ni, eczema, atopic eczema, ada tempat-tempat yang dia suka nak ada. Contohnya, kalau macam masa budak-budak, babies, dia akan ada dekat pipi, dekat kulit kepala, dekat kaki dengan tangan. Bila dia dah besar sikit, dia selalu berada dekat kawasan pelipat. Especially macam kita tengok budak-budak sekolah, kalau pergi bermain sukan, berpeluh-peluh dekat pelipat leher, pelipat tangan, pelipat kaki. Walaupun itu tempat yang utama, tetapi kulit di mana-mana pun boleh dapat eczema juga.